Selamat petang YouTube. Assalamualaikum geng. Okay, berjumpa lagi petang ni. Okay, petang ni turun lagi. Turun main bottom macam biasa Pulau 9. Tapi trip kali ni angler lain, berbeza. Ada angler baru, kenalan baru. 1, 2, 3. Semua power-power ni. Aku rasa macam boleh tak boleh, boleh tak boleh ni. Lalu kita tengok hasilnya nanti. Aku baru turun baru sampai di Pulau 9. Baru sampai. Macam biasa kita turun cari umpan dulu, kita akan candak dulu. So petang ni bersama aku dengan Mirul. Assalamualaikum. Sihat Mirul Sihat alhamdulillah. Ni kita gasak-gasak, jangan kata power, kita gasak dulu. Kita gasak, kita tengok dulu. Dia seorang 20 ekor sotong daun. Angler kedua Abu. Abu. Allah. Ni pun power juga ni. Power baru. Baru. Tipu je tak jaya. Ataupun ni semua baru. Tekor lama. Dia teracun. Ini tak boleh lah. Dia teracun. Eja gudang garam. Petak. Petak macam ada. Mesti ada kan. Petak. Kita lah masuk. Tu ni tekong jahat. Tengok tekong jahat. Okay dah kita kutip Ya, InsyaAllah. kita cari kat mana-mana pun. Kita cari, kita usaha. Ni Jiden. ini Tok Din. Tok Din. Dia panggil Tok Din. Ni Jidin. Tengok orang tak turun lagi dia dah sekor. Tengok. Test dulu lagi pasal tali. Yalah, semoga hasil memihak kepada kami. Kami turun nak cari hasil. InsyaAllah. Okay geng, jangan lupa subscribe channel aku, share dan like. Apa nanti aku update, stay tune. Yang soto cekik tekok tu. Ada dik. First rock of the day. Awal nak
Serok dia. Kita tengok siapa yang kena. Kasak. Tak. Baru duduk belakang. Eksa. Allah. Punca. Aku tengok dia ni. Dulu. Jangan ni. Punca. Panjang ke? Tak nampak. Panjang ke? Hai, dia ni. Oh, Saya macam ni. Alhamdulillah, rezeki. Tak, ni tak buang ikan. Ayah. Dia kena duduk atas ni baru bagi tahu tak. Oh, kamu ni. Alhamdulillah tak. Rezeki tak? Okey tak? Tak apa kat. Buat lain. Apa ni? Kalau tak nak putar, Angkat naik. kalau tak nak putar aku nak pakai rantai besi, rantai tahu. Angkat naik. Mengejar sikit. Betul je. Macam mana jidik ni? Ada ikan tak sedar. Hai. Kalau macam ni selalunya ada lagu. Ada. Bukan tu. Bukan panjang ekornya tu. Berlawan tu. Oh, bukan dia tu. Wah. Oh, kilat. Ui. Best. Kurapu. Naik. Naik. Balik. Mandi. Aku mandi. Mai sini kat sini. Oh, siapa sikit ya. Hmm. Alhamdulillah. Bukan mandi ni, borong ni. Ada dek. Ada kamu. Ha, angkat. Tengok. Ada kamu. Angkat. Ada kamu. Okey. Tunjuk kat petak. Tak. Oh, elok. Ada mata. Mana kamu? Ada mata. Ada mata. Pandai je dia mancing Ada. Pandai dia mancing Ikan apa? Mana? Mana? Kena. Sah tu. Oh, jadilah. Jadilah. Anda dia ada. Janganlah misok. Eh. Dia panjang. Tak. Besar ke tak? Tak tahu lah. Besar jibin ni. Tengok lah. Sajidin tadi ke? Tak apa. Apa? Hantam saja. Kat mana yang setting rock machine kena kayu lagi tau? Tu lah. Jauh. Akan setting balik. Dulu. Yang Alibaba. Ada contoh. Besar sikit lah. Besar sikit boleh jidin tadi. Boleh Boleh lah. Jadi ikan. Seronok. Boleh tidur dah. Saiz lah. GT. Oi, GT. Umpan apa? Udang? Tip fight. Finally. Yang ni kita nak tunggu sebenarnya.
Apa? GT. Hai, banyak gila GT sini. GT ya. Mana ni GT. Ah. On ya. On. Diam ya. Nak makan umpan ikan juga. Bakar dia. Allah, apa yang melekat ni? Dah. Kalau 50 meter ni, Dek. 35. Hai. Kasar tu. Jenahak tu. Jenahak. Oh, ada saiz tu. Ada kamu. Ada pun. Ada saiz tu. Tak payahlah Jidin. Ada yang boleh buat sikit. Ayo pergi. Ayo. Dapat batu. Lagi ayo. Okey. Buang batu. Lama. Kelama. Ikan bekok. Ikan apa? Tak tahu ikan apa. Wah, ada. Ada Gila 111 meter. Yang ambil 70. Ikan nak makan siang kat sini. Hai, jenuh mujuk. Daripada malam bawa ke siang baru makan. Oh, ada pun kamu. Oh, jadi Gelut-gelut. Gelut-gelut. Jadi ni gelut-gelut. Ini guru-guru. Geruk-geruk saiz. Oh.
Gerombolan. Geruk-geruk lah. Akhirnya. Abu. Masin juga. Abu mancing Abu. Slow sikit, slow sikit. Oi, pagi. Pagi dah hijau dalam tadi. Sekali lagi. Dah, kau je. Nampak batu. Dah naik. Tarik naik. Yeay. Geruk bunyi dia. Raja kat mana mancing? Raja kat mana mancing? Jenah lah. Geruk. Geruk. Kok mancing dapat ikan. Apa lagi nak? Boleh cabut aku koyok tu. Beli koyok juga lagi. Kau koyok tak cabut. Tak boleh lah. Jangan dulu. Geruk. Ini nak? Junoh. Ada saiz. Pandainya. Tidur cukup. Hai, makanlah weh. Bukan lalu tu. Dah lah malam tadi langsung. Mari berkelah je. Hei lah. Minit-minit last ni. Masa kecedera. Cedera macam cedera dah. Petak jangan cerita. Tabur dah. Sampai tercirik lah betul. Bakuk. Kasak. Ada saiz tu. Ada saiz tu. Saja pun. Dia nampak orang lain. Hei. Tekong Naik tak? Bawa balik. Aku. Naik tak? Naik. Naik tunjuk contoh lah. Hang tengok aku punya mesin ni. Tunjuk contoh lah. Dia pun dah tengok bakuk. Tengok ah. Oh, alhamdulillah ada. Jadi juga ada dah sabar. Tahu pasal kau. Lepas. Petak. Op. Kan kecil tu. Dia tarik kat petak tadi. Allah. Yang kecil je bang. Oh, kecil ya. Sajen. Alhamdulillah. Petok. Aku betul. Oh. Dia ni dah ada nama dia bakuk. Sini. Okey, aku tunjuk contoh ah. Sini. Alhamdulillah. Lepas. Angkat Irin. Ni Wow. ini nama dia bakuk. Oi, disebut-sebut. Ini bakuk. 3 kilo ada. Alhamdulillah. Ambil balik lah. Dah masuk ni lah. Masuk bawah nak balik JT lah. Tadi kat tengah laut tadi tak update lah. Dan kedua
nanti lah tunjuk dekat JT. Aku tunjuk korang hasil. Okay, stay tune. Alhamdulillah dah selamat sampai di JT. Woi, susah betul hari ni cari ikan woi. Ya Allah ya Tuhanku, Tekong, ikan mana pergi Tekong? Aduh, daripada malam sampai ke pagi, sampai ke tengah hari ikan tak mau muncul. Jarang-jarang dapat seekor, Aduh. Tapi itulah, nak katakan rezeki kan. Adalah tapi tak semeriah sebelum-sebelum ni. So, terima kasih pada Tekong yang usaha juga cari. Sama-sama. Ya. Itulah ikan. Ikan payah. Nak macam mana? Rezeki tu je. Alhamdulillah. Champion. Nanti kita cuba lagi. Nanti cuba lagi ya. Front face lah. Gambar tadi front face lah. Nanti. Ini. Patutnya petok je dia tapi dia Petak ambil anak, tak mau ambil ibu. condition dia tak Penya bagus. baru. Nanti kita jumpa lagi. Dia kena pergi Silibin tackle ni. Ni anak orang bawa dah. Barang jangan lupa beli. Condition dia tak okey pun. Tak apa. Naik Johan pun tak apa dah, naik Johan. Okey. Owner Baiklah. Jaija. Ha. Owner Jaija. Terima kasih lah. Okey, baik padu. Dia tak putar atas, dia putar bawah. Ni masih pada Abu. Bu? Ya. Lena. Lena. Hang Lena. Mabuk. Mana ada mabuk hang Lena. Oh, baik ah. Dia sebab dia Lena yang suka disusun ikan. Inilah hasilnya geng. Ada tapi tak banyak, tak semeriah yang sebelum-sebelum ni. Ada tapi tak semeriah. Rezeki makan je lah, gaji tak ada lah. Rezeki makan je. Alhamdulillah ada juga rezeki kami. Seko bakut last minute, campak iom buat naik. Gidin buat naik. Tu. So geng, apa nanti kita jumpa nak video lah geng. Terima kasih kerana menonton channel aku. Jangan lupa share dan like. Apa nanti kita jumpa next video. Assalamualaikum, bye bye.